Azifah tutup jadi host stage pula. Tapi dah lepas 3 minggu ni pernah juga dia bahan mak bapak dia atas stage. Baru semalam saya bahan ayah saya. Macam mana? So, papa ada jumpa tak Azifah? Cakap Apa? Bahan bapak lah. Tak adalah, dia kan very open. Papa suka je orang cakap pasal dia. Tak kisahlah macam mana pun. Dia setiap hari akan tanya kat Umar tu. Kalau saya kat Umar, tanya, kan hari ni ada FYP papa tak hari ni? Hari-hari tanya. Kalau ada, macam semalam dia buat apa yang Halen tu. Lepas tu keluar FYP. Lepas tu dia tengok gelap video sendiri. Around 5 minit jugalah. Ya Allah. Itulah Itulah papa papa kita orang. Dekat konsert hari tu dia buat scuba banyak kali. Allah. Konsert yang Amar ada perform dengan Papa Meng, dengan Datuk Jamal Abdillah, dengan Mawi. So lagu apa tadi duk tak stop buat scuba? Itu macam Siapa yang mengajar? Amal lah tu ajar. Amal lah ni. saya ni jarang buat scuba tu. Pengaruh TikTok dia tu. Dia tu FYP. Kalau saya lah mengadu kat papa kan. Papa cakap, jangan takut, selagi papa hidup, papa cover je. Papa kita orang gangster juga sebenarnya. Tengok ikat rambut macam mana lah. Yelah. Dia setiap kali sebelum show tu dia tag saya, dia bagi nasihat, ni dia call. Dia sebab orang tak nampak cara dia support macam mana. Kan? Itulah bapak, itulah seorang bapak. Yes. Cara dia macam tu lah. Dia macam final, ayah saya datang tengok Azifah soundcheck. Oh ada? Final. Lepas tu dia tolong-tolong lah Azifah. Dia nasihat je lah. Tak payah stres. Macam tu je lah. Setiap kali Azifah cakap pasal papa dia berubah suara. Papa kalau nak jadi TikToker famous, berapa follower minimum? Dia kata macam tu. Saya cakap minimum papa kena sampai 500. Tak famous lagi kan ni. Jahat lah mak. Kesian papa tu. Dia Cakap nak je lah 1,000. 500,000 tak pening dia fikir hari-hari. Cakap buat dapat 500,000. Sebab tu lah dia botak sekarang tu.